Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang hadir pada malam ini, terutamanya media Harakah, Tuan Rafiq kita dan beberapa daripada Mentadak Mentadu dan beberapa rakan yang lain. Jadi hari ini kita hadir untuk bersolidariti kepada saudara Mila yang ditahan reman, saudari Mila yang ditahan reman selama 3 hari atas 4 kesalahan, iaitu akta hasutan, Seksyen SKMM dan juga Seksyen 505B Kanun Kesiasaan, iaitu mengeluarkan kenyataan yang menggugat kepada keharmonian. Saudara dan saudari rakyat Malaysia, hari ini saya juga bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, Cikgu Bat. Kami baru sahaja habis kes di mahkamah sama juga dengan saudara Rafiq berkaitan perkara yang sama juga. Dan saya dalam kes SPRM, Cikgu Bat dalam kes akta hasutan. Namun yang demikian, kami hadir juga pada malam ini untuk memberikan sokongan dan dokongan kepada saudari Mila ini atas suara yang beliau bawa mewakili rakyat Malaysia. Jadi apa yang perlu kita faham hari ini adalah rakyat bersuara, menyatakan pendapat, mengkritik kerajaan adalah kerana kegagalan pentadbiran kerajaan dan pengurusan ekonomi. Tidak mungkin ada rakyat yang akan bersuara ataupun marah kepada kerajaan sekiranya kerajaan itu membawa kebahagiaan kepada beliau. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, rakyat ditekan dengan kenaikan harga minyak. Rakyat ditekan dengan peningkatan kos hidup. Rakyat ditekan dengan tidak ada peluang pekerjaan dan sebagainya yang menyebabkan mereka meluahkan ekspresi mereka di dalam media sosial. Dahulunya rakan kita daripada kerajaan Madani mengatakan semasa era pentadbiran Tun dahulu, mereka mengatakan kerajaan pada waktu itu adalah satu kerajaan yang zalim. Satu kerajaan yang maha Fir'aun. Jadi kerajaan pada waktu itu tidaklah menangkap rakyat sebagaimana rakyat ditangkap pada hari ini. Kalau dahulunya kita boleh menilai berapa ramai sahaja rakyat yang dikenakan akta hasutan. Tetapi hari ini kalau kita nak bilang pakai dua telapak tangan kita ni, kita sudah tak terbilang sejak daripada kerajaan Madani ini ditubuhkan. Dahulunya akta yang mereka sebut sebagai akta drakonian, akta yang zalim dan kejam yang mereka nak hapus, iaitu akta hasutan dan akta komunikasi dan multimedia. Tetapi hari ini mereka lah yang mengguna akta tersebut untuk menindas rakyat, untuk membungkam dan menutup mulut rakyat dan melakukan intimidasi terhadap rakyat. Saudara dan saudari rakyat Malaysia, saya nak bagi tahu kegagalan kerajaan pada hari ini yang menyebabkan rakyat pada hari ini mereka meluahkan ketidakpuasan hati mereka bukan kerana retorik. Ada kumpulan-kumpulan yang tertentu mengatakan saudari ini ditangkap adalah kerana dia walang untik. Ditangkap kerana dia ini walaun. Tapi pada hakikatnya kalau kita melihat kepada video-video yang beliau lakukan, itu adalah realiti kehidupan rakyat. Bukan sebagaimana dahulu Anwar Ibrahim bermain dengan keinginan rakyat. Bermain dengan impian dan harapan rakyat. Dia kata dengan nak hapuskan PTPTN, nak hapuskan tol, nak turun minyak RM1.50, dia bermain dengan retorik membawa rakyat turun untuk menjatuhkan kerajaan. Tetapi pada hari ini, rakyat yang marah ini bukan kerana retorik. Rakyat bukan marah kerana ada pemimpin daripada pembangkang yang kata kita nak turun minyak RM1.20. Rakyat bukan marah kerana ada pemimpin daripada pembangkang khususnya Perikatan Nasional yang kata nak hapuskan tol, nak hapuskan PTPTN. Tidak ada. Tetapi rakyat marah pada hari ini sebab apa? Sebab kegagalan kerajaan. Rakyat marah hari ini adalah kerana realiti kehidupan mereka itu. Dan kerana mereka merasakan bahawa kehidupan mereka diganggu, pengurusan keluarga mereka diganggu,
dengan kenaikan harga barang dan dengan kenaikan minyak, dengan masalah daripada sudut kehidupan mereka dan segala-galanya. Jadi inilah yang menyebabkan rakyat akhirnya bersuara. Bersuara untuk apa? Bagi tahu kepada kerajaan pada hari ini. Mengkritik kerajaan, bagi tahu inilah realiti yang dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Kami tertekan, kami golongan yang susah, kami golongan yang tidak ada kemampuan, kami memerlukan perubahan kerajaan, kami memerlukan pertolongan daripada kerajaan. Tetapi apa yang kerajaan buat? Kerajaan menggunakan akta-akta yang mana mereka cakap itu adalah akta drakonian. Yang dahulunya mereka cakap bahawa ini akta yang zalim. Mereka tangkap dan sumbat rakyat dekat dalam lokap. Saudara dan saudari rakyat Malaysia, saya nak bagi tahu, sejak kerajaan Madani ini diasaskan pada tahun 2022, saudara Rafiq nanti boleh cerita, semua kes akta hasutan, akta SKMM ini hanya sekadar di lokap, keluar tak ada pertuduhan di mahkamah. Mereka boleh panggil untuk merakam percakapan. Mereka boleh panggil untuk merekod statement dan sebagainya. Tetapi mereka memilih untuk mengguna akta ini, sumbat dalam lokap tapi tak ada pertuduhan di mahkamah. Kalau betul orang itu bersalah, bawa ke mahkamah. Bukan sumbat dalam lokap, nak tunjukkan imej kepada masyarakat bahawa kalau kamu bersuara, kalau kamu lawan dengan Anwar, kalau kamu lawan dengan kerajaan, kita akan sumbat kamu masuk dalam lokap. Saudara, ini Malaysia. Negara demokrasi. Kita bukan duduk di Korea Utara. Tetapi kerajaan dan pemimpin Malaysia ini lebih teruk daripada kerajaan di Korea Utara. Rakyat tidak dibenarkan langsung untuk menyatakan perasaan mereka. Rakyat tidak dibenarkan langsung untuk menyuarakan kebimbangan mereka terhadap ekonomi dan pentadbiran kerajaan pada hari ini. Ini menunjukkan apa? Hak asasi rakyat yang dijamin di dalam perlembagaan itu telah pun dirampas. Saudara dan saudari, saya tidaklah mahu berhujah lama sebab ramai lagi rakan-rakan kita yang sedang menunggu dan ramai lagi rakan-rakan kita yang ada hujah-hujah mereka yang mereka nak bawa. Cuma saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia di akhir ucapan ini, jangan kita rasa takut. Jangan bila kita masuk lokap, kita tak berani dah. Jangan bila akaun kena ban, macam Abah cakap tadi, kita tak berani dah. Teruskan berjuang kerana agama, bangsa dan negara kita. Insya-Allah tak lama lagi kita akan jatuhkan kerajaan Madani yang ada pada hari ini dalam pilihan raya. Jadi saya rasa setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.